Okey. Kita sambung balik tajuk. Tadi hari ni kita bincang tajuk haba dan seterusnya kita akan bincang tajuk cahaya. Boleh kan? Tajuk cahaya. Tajuk cahaya ni banyak sikit lah. Sebelum kita bincang tajuk cahaya, kita tengoklah apa tajuk-tajuk yang ada potensi tahun kamu ni. Okey, kita tengok dulu. Okey, iaitu analisis SPM tahun lepas. Okey kan? Jadi cikgu lebih kata tadi haba dia masuk soalan esei, cahaya dia lebih pada soalan struktur. Kan? Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab soalan esei tahun lepas dah keluar, 2024. Itu soalan endoskop ataupun fiber optik. Dia keluar kan. Jadi analisis tahun lepas, kemungkinan analisis tahun ni kemungkinan dia akan keluar soalan struktur. Struktur kan. Jadi dari segi tajuk kita tengok samalah. Dari tajuk yang kita bincang sini, tajuk-tajuk yang ada potensi, pembiasan dah tak apa-apa sangatlah. Pantulan dalam penuh boleh cikgu bagi 2 bintang. Ada chance juga lagi lah 2 bintang. Pembentukan imej kanta 1 bintang. Formula kanta nipis soalan yang sama juga letak sini. Jadi kita letak 1 bintang juga. Peralatan optik instrumen. Ni. Baru saja dibincangkan juga. Fiber optik tu. Dan pembentukan oleh cermin spera. Ni. Ini ada juga ni. Soalan ni biasanya suruh melukis ke. Gambar jajah sinar ke apa tengok. Jadi cikgu rasa tajuk tahun ni ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat Faham? Okey, kita pergi pada yang itulah tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan. Saya jadi cikgu senaraikan kat sini. Pantulan penuh, pembentukan imej, formula kanta nipis, pembentukan imej bagi cermin dan spera. Okey, tak apa. Kita pergi yang pertama, benda yang mudah, kita akan jawab soalan alasan popular untuk cahaya dan optik. Okey, alasan popular tajuk cahaya optik ada 2 kan. Alasan dia ada 2, tengok pada apa yang dak kita bincangkan. Okey, cahaya optik ada 2, kanta cembung, mikroskop, teleskop. Jadi kita tahu kan, untuk pengetahuan kamu, mikroskop ni dia menggunakan kanta apa? Cembung. Ya, cembung. Jadi dia pun sama, dia gunakan 2 kanta cembung. Sebab ada M depan, kita kata gemuk. Gemuk lah. Jadi kanta yang depan tu tebal. Kanta yang belakang tu nipis. Ni mikroskop. Gemuk di depan. Gemuk kan. Ni kanta mata ke objek? Yang depan kata mata ke objek? Objek. Ya, ni objek. Ini mata. Mata kita letak ke sini. Boleh? Untuk teleskop pula, kita guna sebaliknya. Terbalik lah kan. Kanta depan nipis. Kanta belakang dia tebal. Dia macam ni. Yang ni kanta objek. Ini kanta mata. Mata kita letak sini. Boleh kan? Okey, jadi jarak antara kanta ni iaitu L sama dengan FO tambah FM. Ni jarak untuk teleskop. Kalau ni L lebih besar. Gemuk kan? Mok lebih besar. FO tambah FM. Tu tahu. Lagi satu apa? Jarak antara. Imej pertama dia. Imej pertama untuk mikroskop ialah BSN. Ingat tak? Besar, songsang, maya. Ni imej pertama dia. Imej terakhir dia apa? Cuba ingat. BSM. BSM. Besar, songsang, maya. Ini untuk mikroskop. Faham kan? Untuk teleskop pula, beza sikit je. Tadi ada 2B kan? Ni K. Dia jadi yang pertama ialah KSN. Ya, yang kedua adalah BSM. Sama juga. BSM. Aku nak sebut bulan sabit merah boleh lah. Cikgu buat je ni, Bank Simpanan Nasional, Bank Simpanan Malaysia. Okey.
Ni kedai simpanan China, bank simpanan Malaysia. Tu cara nak ingat lah. Ni image, ciri image yang pertama, ni image terakhir. Image terakhir, ini image yang pertama. Tu kita nak ingat lah ciri-ciri dia. Jadi untuk mikroskop dan teleskop, apa alasan popular? Siapa ingat? Selagi digunakan kata cembung. Apa alasan popular dia? Image besar. Pembesaran Ya, image besar ataupun pembesaran tinggi. Besar. Pembesaran tinggi boleh kan? Okey, ini kalau kita guna benda-benda ni lah. Ingat, ini kalau sesak, ini jawapan kita. Jangan lupa kan. Okey, kanta objektif. Kalau kita ada prisma, gentian fiber. Gentian fiber ni yang tu lah kan. Yang macam tu lah. Macam tu. Berlaku pantulan dalam penuh berlaku banyak ni. Prisma, dia ada pada binocular. Dia ada pada periskop. Dia ada periskop kan. Dan juga berlian. Semua ni apa alasan yang popularnya? Pantulan dalam penuh berlaku. Ya, pantulan dalam penuh berlaku jadi sudut genting kecil. Sebab ada dua syarat pantulan penuh. Syarat pantulan dalam penuh. Apa syarat pertama? Siapa ingat? Cahaya bergerak dari tekanan ketumpatan. ketumpatan. Ya, ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Lebih ke kurang. Boleh? Yang kedua apa? Lupa dah? Tak ingat? Tak ingat jangan tak ingat. Jadi masih sudut 7 sambung. Tak ingat tak? Melebihi sudut R tu. Sudut genting. Genting. Tak? Lebih sudut genting. Biasanya sudut genting kaca dia lebih kurang 42 darjah. Ni untuk sudut genting kaca. Kalau berlian lebih kurang 28 darjah. Ni sudut-sudut genting kamu tahu lah. Jadi berlian lebih mudah berlaku pantulan dalam penuh kerana sudut genting yang kecil. Sebab tu berlian ni bersinar-sinar dan berlaku pantulan dalam penuh berkali-kali dalam berlian. Berlian ni berlaku macam-macam pantulan penuh. Sebab tu dia bersinar kerana dia mempunyai sudut genting yang kecil dan ketumpatan yang besar. Macam ni sebenarnya. Bila ketumpatan dia besar, indeks biasan dia besar. Jadi formula indeks biasan apa? N sama dengan 1/sin C. Jadi sudut genting dia kecil ke besar? Kecil. Jadi pantulan dalam penuh mudah berlaku. Pantulan dalam penuh berlaku. Ni. Sudut genting kecil, pantulan penuh. Ni. Ketumpatan optik besar, indeks biasan besar. Ni kena ingat lah. Cikgu tunjuk sikit-sikit kat kamu nampak lah ni. Okey, ni tajuk cahaya. Okey, ada soalan nak tanya dengan ni? Tak ada. Tak ada, bagus. Kita pergi pada soalan balik. Cahaya. Kita kena tahu tu. Tu yang penting alasan Alasan yang penting lah. Okey, ni alasan yang penting kita dah selesaikan. Kita pergi kepada, cikgu rasa kita dah pergi pada soalan lah. Soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak buat ni. Iaitu pembentukan image oleh cermin spera. Okey kan, pembentuk image bagi cermin spera. Okey, cikgu buat lah. Yang ni pun tak sempat cikgu nak buat kan. Nanti ada masa ni yang next kelas boleh kita bincang lah. Okey. Yang ni pembentukan image untuk cermin spera. Kita baca sini soalan dia lah. Dia kata sini. Dia kata apa ni? Curve mirror are always used to as a security mirror shop to watch out for the shoplifter. Pencuri tadi kan. You are required to investigate the characteristic of curve mirror. Jadi kita nak tengok kan. Mengkaji the characteristic of curve mirror. Explain suitability of the curve mirror. Use the effective security. Okey, tak apa. Determine the most suitable curve mirror. Okey. Lagi satu apa? Give your reason. Jadi cikgu nak cerita sikit kamu kan. Kita ada berapa jenis cermin yang kita ada? Type.
2. Satu kita panggil macam ni, kalau macam ni kita panggil apa, concave ke convex atau cembung ke cekung? Cekung. Ya, ni cekung. Ini cekung. Okey. Maksudnya muka kamu tengok sini. Ni muka kamu tengok sini kan. Kalau macam ni, ini kita Cembung. panggil cembung. Cembung. Okey. Okey, cekung dekat mana kita jumpa? Yang gigi tu, apa tu? Ya, okey, gigi. Dentist lah. Cikgu tulis gigi je lah, faham kan? Tak cek gigi lagi kat mana? Cekung. Dekat lampu sulur. Boleh tak? Boleh. Lampu sulur. Biasanya mentor tu akan letak pada titik fokus ni. Dia letak lampu sini. Cahaya akan, dia akan mula menjadi apa? Selari. Bila tak apa, cahaya akan keluar dalam bentuk selari. Itulah. Ini contohlah kalau ni. Tu. Kalau cembung ni kat mana kita jumpa? Kat yang Jalan tu. tepi jalan. Ya, bagus. Tepi jalan. Tepi jalan. Ada lagi satu cermin yang kamu lupa nak sebut, iaitu cermin Kita. cermin satah. Faham? Oh. Cermin satah. Ini kamu jumpa dekat toilet, tandas, semua rumah kamu. Ni. Ini cermin satah, ada lurus saja. Ini cermin satah. Cermin cembung macam ni. Jadi cermin cembung mana yang menumpu? Cekung ke cembung? Menumpu. Cembung. Cembung. Menumpu. Ni menumpu. Cekung. Ni cekung ni menumpu cermin cekung dia menumpu menumpu. Cermin cembung dia mencapah. Mencapah. Bila mencapah, dia punya image apa? Lupa tak? Mencapah image apa? Kereta api tanah Melayu. Kecil, tegak, maya. Baik, boleh Oh, okey. Boleh. Kalau mencapah, dia kereta api tanah Melayu. Dia ada dua yang mencapah. Satu ni. Kanta cekung. Okey, kanta cekung. Macam ni lah kanta cekung bentuk dia Kereta api tanah Melayu juga image dia. Cermin cembung. KTM juga image dia. Boleh? Itu senang. Okay. Ada tengok apa soalan dia? Tengok soalan dia kat sini. Ada suruh jawab kan? Okey, soalan menilai cahaya kan? Tengok soalan, kita tengok ni. Dia kata sengit sikit ni. Dia kata jenis cermin melengkung. Kita letak dekat bucu kedai ni Jadi kita nak pilih cermin cembung ke cekung ni? Cembung. Ya, cembung. Dia macam ni cembung. Jadi kita pilih cermin cembung. Kalau cekung dia macam ni. Boleh faham kan? Dah tunjuk okey. Jadi saiz cermin cekung. Saiz dia kita nak Besar. besar. Tanda besar. Besar. Nampak dah siapa dominan? S. Kalau kita pilih dah confirm ni, dah tentu S kita pilih. Jadi kedudukan cermin melengkung mesti tinggi. Characteristic of coated material of reflection. Kita pilih pemantul kuat, strong reflection. Reflector. Jadi kita ada dekat sini, kita akan jawab ada 4 aspek ni dan kamu akan terang dalam 4 reason. Ini berdasarkan konsep yang cikgu ajar dalam buku tu kan. Jangan tengok buku pula. Jawab Okey, jadi yang pertama dia kata type of mirror, kita pilih cermin cembung. Jadi apa alasan dia? Mencapahkan cahaya. Maka cahaya mencapah ataupun kita kata apa lagi? Pembesaran tinggi. Pembesaran tinggi salah. Sebab apa? Itulah pembesaran tinggi dekat mana? Kanta cembung. Kanta, teleskop. Teleskop tadi tu. Yang ni tak ada. Ini kita jawab image dia adalah KTM. Kecil, tegak, maya. Tegak maya. Kamu cakap tadi apa? Kamu cakap dia tadi mencapah, kecil, tegak, maya. Ataupun kamu boleh jawab membesarkan medan penglihatan. Nampak besar kan? Bila kita membesarkan medan penglihatan, maksudnya image yang kita nampak tu adalah kecil ke besar? Besar. Besar. Kecil.
Kan cikgu cakap kalau cikgu ada kat sekolah, cikgu boleh terbang naik ke atas. Cikgu medan pelihatan cikgu dah besar. Cikgu jadi mata helang. Betul tak? Cikgu nampak sekolah-sekolah yang luar sana, nampak pekan Ipoh, cikgu boleh nampak semua kan. Okey. Maksudnya medan pelihatan cikgu besar. Tapi cuma cikgu nampak semuanya dalam keadaan kecil ke besar? Kecil. Tu. Sebab tu kita kata kecil, tegak, maya. Faham tak? Tu dah. Kita faham kan? Banyak pelajar selalu miskonsep. Dia kata membesarkan medan pelihatan, image dia adalah kecil. Jadi jawapan ni lah. Dia kata jawapan kan, big view, field view. Field view ni enlarge vision, membesarkan medan pelihatan. Okey. Pandangan luas, penglihatan yang besar. Penglihatan yang lebih besar. Penglihatan ni. Kena faham kan? Bukan image besar. Okey, yang kedua kita pergi pada, dah sini kau boleh jawab kan? Size of the curved mirror. Big. Okey, apa alasan ni? Pandangan luas. Pandangan luas boleh. Banyak cahaya maksudnya. Ya, ini adalah konsep ruang. Faham? Bila cermin tu besar, maksudnya dia banyak. Banyak cahaya dapat dipantulkan. Atau kamu kata banyak cahaya masuk pun boleh. Banyak boleh jawab kan? Banyak cahaya dapat masuk, banyak cahaya dapat dipantulkan. Bila cahaya banyak masuk, image lebih cerah. Ni reject kalau jawab ni kan. Image tidak kabur, image tidak tajam. Ini semua ni orang yang jawab ni apa? Dia orang yang tak hafal. Ingat kan? Kita nak jawab periksa ni dekat-dekat dengan exam ni, yang power dekat kita adalah menghafal skema. Faham? Bukan skema, menghafal alasan. Bila kamu hafal alasan, jawapan kamu dekat dengan skema. Kan? Kalau kamu tak hafal, jawablah macam ni. Image tidak kabur. Ini ada apa pelik lah jawab. Ingat kan? Jawab kita mesti dekat tu. Cikgu buat buku tu supaya kamu hafal. Jawapan kamu mesti dekat dengan skema. Okey, yang berikutnya kita tengok pula kedudukan cermin melengkung. Kita jawab kedudukannya adalah tinggi. Apa alasan dia tu? Tiada halangan. Tiada halangan. Takkan nak letak cermin kat bawah kot. Dia tak? Kat bawah siapa nak tengok? Jadi kat tinggi tu semua boleh tengok. Letak kat atas kan tinggi. Jadi dia boleh jawab tiada halangan dan juga kamu kata liputan luas. Kan? Dia boleh juga jawab medan penglihatan yang lebih besar. Wide coverage. Kan? Liputan luas, wider area, no obstacles, tidak terhalang, no blocking. Okey, boleh kan? Ini yang berkaitan dengan position tu lah. Cermin tu. Okey, kita teruskan lagi. Iaitu kita pilih pemantul. Dia kata salutan memantul dia kita nak pilih strong reflector. Ni alasan ni kadang-kadang agak pening sikit lah. Apa alasan dia? Pemantul kuat ni. Pantulan lebih berkesan. Tu okey lah jawab itu kan. Pantulan lebih baik, pantulan lebih berkesan kan. Dia jawab kan. Good reflector. Ni boleh terima lah. Tapi kalau jawab image tajam dia tak terima kan. Kita akan pilihkan jawapan dia. Kerana cikgu dah ajar dah cara jawab dia kan. Pilih dah buat dalam bentuk jadual. Dan markah dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu dah terang kan. Markah yang ke-8, 9 dan markah 10. Kamu cuma ulang balik lah. Cikgu, nak tanya. Kalau cermin cengkung dia menumpu. Cermin cengkung. Ini cembung Cembung macam ni. Faham? Ni mata kamu, ni cermin ni cembung. Kalau cekung, ni mata kamu, cermin dia macam ni. Okay. Jadi cermin cembung, cermin ni cermin cekung, dia menumpu. Ini mencapah. Kalau mencapah, automatik KTM image dia. Kalau ni dia lain sikit, menumpu lain sikit dia macam cermin, kanta cembung. Ingat tak sebelum F, sin, max, sin juga ajar kamu ingat tak? Ingat. Ingat tu. Dia ada konsep, dia pun sama juga, ada
Bila dekat matematik, jauh sains. Dekat maya tegak. Jauh songsang nyata. Dia begitulah. Ada konsepnya ada pada ni. Sebab dia menumpu. Menumpu cerita dia ni. Math science. Menumpu, tumpu math science. Mencapah KTM. Itu dah. Boleh faham? Ciri Boleh ini. cikgu. Okey, bagus tanya tu Okey, tu soalannya. Cikgu rasa okey lah kot. Semua tahu. Cikgu dah jawab, tak apalah. Cikgu tunjuk dah tadi. Cikgu tak ada jadi detail sangat. Banyak lagi kita nak bincang Okey, kita pergi pada yang lain lah. Tadi telah bincang dah tentang cermin keselamatan. Okey, kita bincang juga inilah cermin teleskop. Teleskop cermin objektif teleskop. Kita tekan sini cermin objektif. Jadi teleskop kita dah kalau kamu tengok cikgu dah terang tentang konsep teleskop. Tapi tengok dulu dia ada dua cermin. Ni cermin objektif. Ini cermin mata, kanta mata. Sorry lah cermin pula, kanta Baru lepas cakap cermin disebut cermin pula. Ni kanta objektif. Ini kanta mata. Ni kalau kita pakai spek mata ataupun cermin mata, sebenarnya dia bukan cermin. Sebenarnya adalah kanta mata. Betul tak? Betul. Dia kanta, dia bukan cermin cermin yang tadi tu. Yang kita bincang tadi tu. Okey. Beza. Cermin adalah pantulan. Cermin adalah pantulan. Kanta adalah pembiasan. Reflection. Refraction. Okey Jadi untuk dapat yang ni, cara nak ingat ni, itulah cikgu buat kanta objektif. Itu tentang kanta ni Kanta objektif untuk teleskop. Jadi kanta objektif ni kita perlu nak ingat dia itulah cikgu buat football JDT. Jadi yang pertama football F panjang fokus. Jadi panjang fokus dia pendek ke panjang ni? Kamu tengok. Panjang. Panjang. Panjang fokus. Ya, ni panjang fokus Panjang fokus kira daripada sini pusat sampai ke titik fokus. Ni panjang fokus. Jadi panjang fokus yang panjang. Jadi apa alasan dia? Panjang fokus yang panjang, apa alasan dia? Pembesaran tinggi. Banyak cahaya masuk. Okay. Pembesaran tinggi boleh tak? Pembesaran tinggi, image besar tu dia. Jenis kanta dah kamu jauh lah. Kanta, cembung. Alasan dia boleh jawab juga pembesaran tinggi. Menumpukan cahaya boleh. Okey, diameter ni merujuk pada daripada sini. Daripada sini sampailah ke sini. Ni diameter dia. Jadi kita nak diameter yang besar. Jadi apa alasan dia? Lebih banyak cahaya. Ya, ini konsep ruang. Ini konsep ruang. Bagus, lebih banyak cahaya dapat masuk. Jadi ketebalan kanta, tengok kanta ni bukan tebal, kanta ni adalah nipis. Jadi alasan dia kamu boleh ambil lah, selagi dia kanta cembung, kamu boleh jawab dia pembesaran tinggi ataupun kamu kata panjang fokus yang besar pun boleh. Ataupun kuasa yang rendah. Tapi ni dah tak ada rasiba sangat ni Tapi biasanya itulah tu formula dia, iaitu P sama dengan 1/F. Jadi PF sama dengan 1. Jadi hubungan P dengan F berkadar songsang. Bila panjang fokus dia tinggi, kuasa dia rendah. Tapi kalau kamu pening sangat, jawab aja pembesaran tinggi ni. Boleh? Tu tajuk untuk cermin teleskop. Ingat, image pertama untuk teleskop dia akan jadi KSN. Kecil, songsang, nyata. Dan image terakhir dia, nampak ni? Image terakhir dia, K lah. BSM, bulan sabit merah. Ataupun bank simpanan nasional lah. Okey, itu dia. Okey, tu cara nak faham dia nak faham tentang teleskop. Tu cahaya tadi, teleskop. Kamu tengok tadi, ciri teleskop. Okey tu dah ni. Penting benda ni
Okey, kita pergi kepada yang lain pula lah. Kita bincang soalan lain pula lah. Kita tengok soalan, kita ambil ni lah, cuba ingat. Ya, dia kena betul sikit. Ni, kiraan kiraan formula Cantor. Formula Cantor formula Cantor. Bincang dulu lah. Cantor ni tebal. Soalan kau ni. Nanti kita buat lah. Buat dulu. Formula Cantor. Okey, ni soalan nak kira formula Cantor. Cikgu pilih ni mana? Kamu nak buat cikgu soalan lama ni. Ya, soalan lama. Ada soalan lama ditanya balik tapi dia bentuk lain lah. Tak ada sebiji dia ambil soalan ni jadi kamu tengok sini gambar ni, dia kata diagram show a formation of image of convex lens. Ya, ni Cantor cembung convex lens. The focal length of the lens is 6 cm. Focal length maksudnya panjang dia adalah 6 cm. Apa tu focal length? Jarak focal. Jarak apa? Jarak panjang fokus apa maksud dia? Jarak di antara objek dengan titik. Jarak antara apa? Titik fokus Dengan objek. Dengan Objek. salah dengan pusat Cantor. Oh, Faham? faham. Kalau panjang objek maksudnya jarak antara objek dengan pusat Cantor. Kalau panjang image, jarak antara image dengan pusat Cantor. Tu ingat. Okay, kan? Jadi kita tengok dia kata tadi 6 cm maksudnya jarak daripada sini pusat Cantor dengan sini jaraknya berapa? 6 cm. Boleh? 6 cm. Jarak dia adalah 6 cm. Okey, ini panjang fokus. Ini panjang jarak objek. Jarak antara objek dengan pusat Cantor. Apa simbol jarak objek? Ingat tak? Apa simbol jarak objek? U. Ya, U. Bagus. Jarak objek simbolnya adalah U. Jarak image simbolnya adalah V. V. Kena-kena ni. V dengan U. Apa ada formula yang kaitkan ni? Iaitu pembesaran. Iaitu M sama dengan V per U. Ni formula dia. Dan ada lagi satu formula. Kamu kena ingat. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Dah dapat panjang fokus. U dengan V kita ada. Okey, dalam ni kita ada F. Ya. Yang ni apa? U ke V? U ke V? 9 cm. U. Ya, U. Okey. Okey, kalau V ni lah. Daripada sini sampai ke sini. Ni kita panggil V ni. Panjang kan? Tapi kita tak tahulah. Okey, kalau yang ni pula kita panggil tinggi objek, kita panggil height of object. Tinggi objek. Tinggi objek berapa? Ini dipanggil tinggi image. Image. Okey. Okey, apa sifat image yang kamu nampak ni? Apa sifat image ni? Besar, songsang, nyata. Faham? Besar, songsang, nyata. Boleh faham? Besar memang panjang, besar lah. Terbalik pula tu, songsang. Kalau songsang mesti nyata lah. Kecuali dalam teleskop lah, yang image akhir tu. Besar, songsang, maya. Itu yang like teleskop dengan mikroskop. Image akhir tu tu lain sikit lah. Okey, banyak cerita ni. Kita tengok apa nak jawab. Lagi satu kena ingat tu, kalau ini Cantor cembung, Cantor cembung biasanya kita guna F dia adalah positif. Ingat Cantor cembung, F dia positif. Kalau Cantor cekung, takut ni kamu kira ni. F yang kamu kira tu adalah negatif. Kena ingat. F dia negatif. Sebab ni mencapah. Mencapah, F dia negatif. Ini menumpu. Menumpu. Okey, kita jawab soalan pertama. Panjang cerita ni. Yang pertama dia kata kuasa Cantor. Kuasa Cantor formula tadi P sama dengan I per, yang 1 per.
Formula ni sebenarnya tak diberi dah je rasa kan. Dalam sini pun dia dah kurang tekankan benda ni. Tapi tak apalah, cikgu tunjuklah sikit cara kiraan dia kan. Tu pertama. Ni formula-formula yang ada. Tu lagi tadi. Ni formula tadi. Lagi ada. Ni ada. Ni formula kita akan guna nanti. Nampak? Nampak Jadi power tak ada. Tu tak ada tu. Dan soal ni pun dah selibas lama ni. Tapi cikgu tunjuk je lah. P sama dengan 1 per F. Ganti je F, kita tahu. F dia berapa? 6. 6. Ni 6. Ini kita tadi 6 ni. Ini 6 ni. 6 cm Okey. Jadi F1 per F ganti je. Dia tukar pada sentimeter, tukar pada meter. Jadi 0.06. Jadi dia dapat terus. Dapat 16.67. D. D besar. Diopter. Diopter kan. Ataupun meter negatif 1. Kenapa meter negatif 1? Sebab 1 per F. 1 per meter. Jadi meter negatif 1. Faham tak ni? Unit ni? Faham. Faham. Tu. Okey, kita teruskan untuk soalan kedua. Soalan kedua ni penting ni. Soalan pertama ni dia macam tak ada sibuk sangat tau. Okey kan? Soalan yang kedua dia minta image distance. Image distance apa simbol dia? D. Ya, V. V berapa? Jangan laju akhir pula ni. U kita tahu. U dia berapa? F dia berapa? F 6, U 9. Ya, F 6 cm, U 9 cm. V tak tahu. Jadi formula mana kita nak cari ni? 1, 2, 3, 4, 5 ni mana satu ni? 5. Ya, 5. Tu sebab tu bila kamu jawab periksa tu letaklah formula ni. Ni jawab macam hafal formula pula. Tu yang masalah tu. Tengok formula. Kamu tahu kamu tak jadi tak hafal, ingat je. Jadi kita gantilah 1 per 6 sama dengan 1 per 9 tambah dengan 1 per tak tahu, V. Itu per V. Jadi ingat, sebab dia kata cembung, jadi F ni kita letak dia positif. Jadi ni ada 6. Selamatlah kalau kita 6 betul lah positif 6 tak. Kalau negatif yang bahaya. Jadi kita gantikan. Tu 1 per F gantikan 1 per 6 sama dengan 1 per 9 tambah 1 per V. Jadi gantikan apa jawapan? 18 cm. 18. 18. Logik lah 18. Jangan dapat 1 per 18 pula. Kan? Kamu dapat V sama dengan unit kena beritahu 18 cm. Sebab semua kita guna dalam sentimeter. Ini pun sentimeter, ini pun sentimeter. Jadi jawapan dia pun sentimeter. Panjang lah, pun panjang. Jadi panjang daripada sini sampai sini kita tahu panjang dia adalah 18 cm. Boleh? Boleh. Jadi berapa Boleh. panjang sini ke sini? Berapa panjang sini ke sini? Berapa? 12. Ya, betul. Sebab apa? Sini kita tahu 6 tadi kan. Ni tadi 6 cm. Sini 12 lah. Ni matematik mudah je. Boleh kan? Itu cara dia. Okey, kita jawab soalan lagi. Soalan lain pula. Itu dah markah 2 kita ganti dalam formula. Markah 3 jawapan dengan unit. Kan? Tu. Ini soalan yang tak jangan tanya. Okey, dia minta height of image. Height of image maksudnya HI yang kita tak tahu. Height of image. Tapi baca soalan. Dia kata the focal length 6 cm F. The height of object HO 2 cm. Jadi kita ada 2 cm. Kita ada F. Kita ada U. Kita ada V tadi 18. Kita dah kira tadi. Betul tak kan? Jadi kita nak guna formula mana ni nak dapat HI ni? Formula mana? 7. Ya, formula 7. M kita tak tahu. M ni magnification, pembesaran. V kita tahu kan? V kita tahu tadi berapa? 18. U kita tahu 9. HI kita tak tahu. HO kita tahu berapa? 2. 2. Jadi apa lagi tunggu? Ganti je lah.
Ganti dapat jawapan. Ganti yang ni lah formula ni je lah. Tak payahlah M ni kita ganti. Sebab V sama U sama HI per HO. Berapa jawapan? 4. 4 kan? Tu dah. Maksudnya di sini kamu kira kan? Kamu dapat HI sama dengan 4. Maksudnya tinggi ini adalah 2 cm dan tinggi ini adalah 4 cm. Maksudnya besar. Okay, kita tadi besar, songsang, nyata. BSN. Bank Simpanan Nasional. Ni contoh. Boleh kan? Boleh faham tak ni? Dia punya. Boleh. Faham. Okey. Apa lagi nak tekan? Tu dah. Okey, cikgu teruskan lagi lah. Dia punya soalan. Kita buat soalan berayan. Lain kan? Okey, topik cahaya lagi. Kita masih lagi bincang topik cahaya. Tadi kita buat soalan pengiraan. Okey, lepas tu kita pergi pada satu tajuk lagi. Kita buat soalan ni lah. Ni soalan kanta. Kanta. Dia kata, kita baca soalan ni, dia kata, diagram show a gemologist. Ahli gemologi. Gem ni maksudnya ni lah, apa nama tu, permata lah. Using a magnifying glass. Lens. Bukan glass. Lens to evaluate a gemstone. Jadi ada gemstone dia nak tengok. Dia nak teropong lah. How the gemologist can observe the large besar and virtual image. Virtual maksudnya maya tegak. Large besar. Dia nak tengok image ni besar guna kanta ni. Kita nak image yang besar jadi kita guna kanta apa? Kanta apa? Cembung. Cembung. Kamu kena cakap kita guna kanta cembung. Okey. Jadi kita nak image yang besar. Jadi image yang besar kita kena letak gemstone ataupun objek ni dekat mana? Siapa ingat? Dekat mana? Okey, tak tahu kita tunjuk ni Dalam kanta dia ada ni kanta cembung kan. Dia ada peti tengah-tengah dia optic center. Lepas tu ada F. Okey, ni kita letak F jugalah. Lepas tu ada 2F. Okey. Jadi cikgu nak tanya, objek ini kita nak letak di mana? Di mana ni? Untuk menghasilkan image yang besar, maya tegak. Di antara 2F dengan F. Buat aku ingat Tu salah tu. Okey. Tak apa. Jadi bila kamu tengok sini kan. Kamu tengok sini, kita letak sini kan. Jadi F ni adalah, kalau kita letak di sini, apa ciri image dia? Kalau letak di sini. Besar. Kamu cakap besar. Kita kata maya tegak ke susah nyata? Susah nyata. Oh, tak faham. Maya tegak. Sebalik. Maya tegak. Ini kawasan maya tegak. Kalau kamu letak objek di sini, image dia akan maya tegak. Image hasil maya tegak. Kalau kamu letak image dia di selepas F ni, image dia adalah SN. sang nyata. Ingat tadi kita jawab soalan tadi, ingat tak? Objek tu dekat sini tadi kan? Sorry, dekat sini tak silap cikgu tadi. Jadi kita dapat songsang nyata. Yang tadi kan 6 cm, yang ni jadi 9 kan, ingat tadi? Objek tadi kan? Ingat. Soalan tadi. Okey. Okey, jadi besar songsang nyata lah yang tadi tu. Yang ni 2F. Okey. Jadi ini titik ni mewakili kita juga fail, math dan sains. Fail, matematik dan sains. Okey. Maksudnya dia fail sama ada matematik atau sains. Ni tengah titik ni. Jadi dia sebenarnya dia fail matematik je sebenarnya. Dekat F dia adalah maya tegak. Dekat sini maya tegak. Jadi untuk 2F ni dia adalah titik untuk saiz. Faham? Sebelum 2F image dia apa? Besar. Ya, besar. Dekat 2F image dia adalah sama saiz. Sama. Dan selepas 2F adalah diminish, kecil. Jadi cikgu nak tanya, objek ni kita letak dekat mana? Adakah sebelum F ataupun di antara F dengan 2F ataupun selepas dia? Mana satu kita nak pilih?
Sebelum F. Sebelum. Ya, sama kita akan letak je di sini. Boleh faham? Kita letaknya di sini. Bila letak sini, maksudnya image dia U lebih kecil daripada F. Dalam soalan ni, cikgu cadangkan kalau kamu dapat soalan ni, seeloknya kamu lukis gambar rajah dia, sinar ni. Kamu lukis, lepas tu kamu terang. Baru dapat markah yang banyak. Lukis sambil terang. Jangan kamu terang sahaja. Tak mencukupi. Kena lukis dulu. Lepas tu baru terang. Jadi tengok alasan pertama, kita akan kata yang alasan yang kita nampak ni, pembesaran tinggi dah ada dah. Ada kat sini, tak boleh. Kamu akan cakap image dia adalah tegak. 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 Maya tegak. Tegak. Ini lagi penting. Kena cembung. Ada 3 poin nampak ni. Kena cembung. U kurang daripada F. Maya tegak. Lepas tu kamu katalah cermin ni kanta ni dah tentu kamu kata dia pembiasan. Cerita sikit-sikit lah. Dia ni apa? Cembung apa? Dia dapat menumpu cahaya. Cerita semua. Maksudnya kamu terang ni ada point kat sini. Okey, tengok yang pertama. Tapi yang pertama kanta cembung. Ada kan? Ada dalam cikgunya. Dia lebih pada melukis lukisan tu kan. Yang kedua jarak U kurang daripada F. Ada markah. Nampak kan? Markah 3. Ni tak adalah sebab kamu kena lukis. Cahaya daripada objek selari dengan pasti utama dibiaskan ke titik fokus. Nanti aku tunjuk gambar. Dan kita akan tunjuk gambar nanti. Yang keempat, cahaya daripada objek bergerak lurus melalui pusat kanta. Kita akan lukis lagi kan. Persilangan antara dua sinar, intercept of two ray, rajah, image maya, garis putus-putus. Okey, ni gambar dia. Okey kan. Image tegak, jawab markah juga. Aku jawab ni, U less than F, image tegak. Jadi ada 3 markah dekat sini. Yang mencembung. Yang boleh dapat terima lah. Yang lain tu semua dalam lukisan. Jadi kita lukis. 3 markah je kamu dapat kan. Okey, yang pertama. Lukis macam ni. Yang pertama kan. Yang pertama, kita lukis. Tajam, center, straight. Ni markah pertama. Yang kedua, selari. F dia. Lalu F. Nampak? Lepas tu kita reverse garis tu ke belakang. Reverse. So the image form dekat sini. Ini objek. Ini image. Image dia besar. Tegak. Tegak kan? Tegak mesti maya. Maya tegak. Matematik. Tegak matematik. Kalau songsang, sign. Faham? Songsang, sign. Jadi tengok markah dia. Pertama kamu lukis gambar kanta cembung. Kalau kamu lukis kanta cembung dapat markah. Atau kamu nyatakan kanta cembung. Kalau kamu lukis pun dapat markah. Kalau kamu tak nyatakan dapat markah juga. Okey kan. Ini markah pertama. Markah kedua dia kata apa? Objek yang kamu lukis tu di sebelum F. Sebelum F. Nampak tak? Kanta cembung sebelum F. Dalam lukisan ni kalau kamu tak tulis ni pun tak apa. Kamu tulis gambar ni. Dapat markah juga. Tapi seloknya lukis dua-dua lah. Tulis dua-dua lagi selamat kan. Okey, yang berikutnya dia kata apa? Markah 3. Markah 3 dia kata apa? Tu sinar. Tengok tu. Dia kata apa? Cahaya daripada objek selari dengan paksi utama dibiaskan ke titik fokus. Cahaya daripada objek ni selari. Okey. Dibiaskan ke titik fokus. Ni markah yang ke-3. Nampak? Cahaya ni dibiaskan selari dan ke titik fokus. Faham? Faham tak ni? Faham. Okey, markah yang keempat pula. Tu dah. Keempat, cahaya daripada objek bergerak lurus. Ni bergerak lurus melalui pusat kanta. Melalui pusat kanta. Ni pusat kanta ni. Ini markah yang keempat. Nampak tak? Nampak? Tu cerita dia. Markah yang kelima iaitu persilangan. Kamu lepas kamu lukis 2 ni, kamu buat garis putus-putus ni, persilangan ni. Menghasilkan ni. Persilangan lukisan dapat markah yang kelima. Markah yang keenam, kamu kata rajak image maya ataupun garis putus-putus. Kamu lukis garis putus-putus ni. Ni image maya yang kamu dapat ni.
Okey, garis yang putus-putus. Ada pelajar buat image tu putus-putus, tu tak ada masalah lah. Okey Okey, yang markah yang terakhir, image dia tegak. Ini kau boleh nampak sendiri dengan mata kasar, image dia tegak macam ni. 7 markah. Nampak tak kat sini? Soalan dia ada 4 markah, tapi dia jawab dalam bentuk lukisan, dia terangkan dalam gambar rajah macam ni. Jadi cikgu harap kalau ada soalan macam ni, kamu jawab lah. Dua-dua sekali. Tu cara nak jawab soalan ni. Okey. Boleh tak ni? Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh lah. Tak ada susah sangat cikgu ingat kalau kita kat sini je lah kot kita sambung lagi lah. Kalau ada masa lagi, cikgu terangkan lagi. Kita buat kelas lagi banyak supaya kamu boleh mahir lah. Dekat sekolah pun kita buat lagi nanti. Okey, ada apa soalan? Tak ada kot? Tak ada. Tak ada, cikgu stop rakaman lah. Jadi ada 2 rakaman nantilah kita boleh tengok Okey. Sekian saja.